Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita dalam Sembang Bapak-Bapak di episod yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan bincang macam biasa topik yang hangat dan hot lah, Doktor. Di mana sekarang ni kita tahu ramai yang tekanan sehingga kan kes baru-baru ni ada yang sampai membunuh. Betul, Doktor? Betul. So kalau kita tengoklah penceritaan yang berlaku kan, especially tahun ni lah, banyak sungguh cerita-cerita dan penceritaan yang cukup sedih untuk kita semua dengar. Dan lebih menarik lagi, puncanya adalah tekanan. Kan tak, Ashraf? Betul. Kan? Saya dengar sampai ada yang membunuh ibu dan abang. Ya, itu yang berlaku saya kira beberapa hari yang lepas ni kan. Mana seorang pelajar telah membunuh ibunya sendiri, ibu kandung dia, dengan abang dia. Allah. Pasal tekanan. Dahsyat dahsyat. Kira tu. Ramai yang tahu tapi tak banyak tahu, tapi ataupun mungkin yang tahu tapi buat tak tahu. Tapi I think hari ni kita bincangkan, Doktor, apa itu tekanan, supaya kita dapat bagi knowledge ke orang lain untuk diorang identify tekanan ke benda biasa ke, atau kadang-kadang orang rasa benda tu biasa je. Ada orang duk push, alah hidup ni keras, kau langgar je, kau ni lembik, lemah lah. So apa maksud tekanan? Dia yang pertama saya nak approach soalan Ashraf tu dengan mengatakan bahawa hidup ini memang keras, tapi kita jangan mengalah. Keduanya, kalau kita tengok manusia adalah manusia kerana kita ni tak perfect. We are never perfect. Jadi bila tak perfect ni ada macam-macam lah punca isu, punca masalah kan, yang mana itu boleh menimbulkan sedikit tekanan ataupun banyak tekanan. Jadi tekanan ni is quite a norm lah, maksudnya normal untuk manusia. Kalau Ashraf tengoklah kiri kanan orang-orang yang you sayangi, kawan-kawan dekat kampus contohnya, mana-mana lah, tak ada seorang pun yang perfect. Betul tak? Setuju. Ashraf pun ada isu, betul tak? Betul. I'm sure you have an issue, I have an issue. Kita semua punya masalah yang berbeza-beza. Jadi maksudnya tekanan tu memang sentiasa ada. Sentiasa ada. Memang setiap manusia akan melalui tekanan ni. You have to actually encounter so many different stressful event. Hidup ini keras. Tadi pun Ashraf cakap kan, hidup ini keras. Betul. Tapi kita tambah sikit lah, jangan mengalah. Kalau kita kalah pada tekanan, kita akan kalah. Kalau kita kalah pada tekanan, kat situlah maka emosi kita akan koyak, maka jenayah akan berlaku, maka segala macam huru-hara akan berlaku. Ya, betul. Kan itu besarnya tekanan. Lelaki ni kena keras, betul tak? Lelaki perempuan semua kena keras. Apa hal lelaki je nak keras? Semua kena keras. Manusia ni, lelaki atau perempuan, tekanan tu pasti akan ada. We have to face tekanan. Tapi yang membezakan orang yang berjaya, yang membezakan orang yang bahagia ialah bagaimana mereka menangani tekanan. Itu je kan. Jadi berbalik pada soalan Ashraf yang pertama tadi, apakah itu tekanan? Tekanan ni yang pertama, kita nampak tak, Ashraf? Tak nampak. Itu masalah. Itu yang susah, betul. Tak nampak, dia tak tangible kan. Betul. Kalau kita punya kereta lah dan kereta kita rosak, kita nampak, carburetor dia rosak contohnya, plug tercabut, nampak benda tu boleh diganti dan kita boleh ganti dan kereta tu akan pulih macam biasa kan. Tapi cakap pasal tekanan ni dia satu konsep yang cukup abstrak, tetapi cukup berbahaya. Berapa ramai dah kawan-kawan saya yang dah tak ada bersama kita hari ni. Kerana apa? Pasal tekanan, darah tinggi naik, lepas tu otak dia pula. Betul. Jadi tekanan ni sebenarnya satu topik yang cukup penting untuk diperbincangkan, dihalusi. Pasal kalau orang tak tahu macam mana nak menangani tekanan ni, maka dia akan tumpas. Tumpas ni maksudnya bermacam-macam. Mungkin dia akan sakit, mungkin dia akan mati. Kan ramai manusia hari ni sampai bunuh diri tu. Betul kan? Ramai maksudnya manusia yang tumbang sakit kerana tekanan, high blood pressure dan sebagainya. Jadi tekanan ni, Ashraf, sebenarnya melibatkan apa? Fizikal, emosi dan juga mental. Ini pembahagian tu maksudnya tekanan ni ada pelbagai. You can see it physically, emotionally ataupun mental. Maksudnya dia kacau mental manusia tu. Kan? Betul je tu. Bahaya tau. Okey, betul, Doktor.
Saya nak tanya doktor kadang kita tak boleh nak identify sama ada benda tu biasa ataupun benda tu sebenarnya dah parah. Sebab kadang orang bekerja keras tapi bila dia penat, dia dah burnout, tapi dia rasa mungkin aku yang manja. So dia terus lagi sampai tahap it become worse. So doktor, bila masa untuk kita stop daripada kita teruskan? I mean stop tu bukan kita mengalah, maybe kita rehat. Sebab orang kata jangan mengalah tapi kita berehat. Dia sebenarnya tekanan ni ada dua lah. Tekanan yang biasa, tekanan yang kronik ataupun luar biasa. Yang ini kita kena faham dua konsep yang berbeza ni. Hidup ini memang penuh dengan tekanan. Betul tak? Betul. Apa dia contoh-contoh tekanan? Tekanan kerja. Kan tempat kerja, contoh kalau bos you memang banyak bagi tugasan dan sebagainya, you pula jenis manusia yang suka melengah-lengahkan kerja, kan mencari pasal, tekanan akan naik lah kan. Masalah keuangan hari ini kan, itu masalah besar ni. Ini semua punca-punca yang akan mendatangkan tekanan yang berbeza-beza. Masalah keuangan. Berapa ramai anak-anak muda rakyat Malaysia hari ini yang bankrupt contohnya kerana keuangan. Kalau muda tu berapa banyak masalah keluarga yang disebabkan asbabnya ialah kerana masalah kewangan kan. Apa lagi? Media sosial kan cantik, memang semua orang ada media sosial, semua orang suka melihat, tonton, mendengar dan sebagainya kan. Tapi media sosial juga menimbulkan tekanan. Macam last time episode kita adalah bicara tentang FOMO. FOMO ni bagi saya paling besar impact dia daripada sosial media. Media sosial, betul kan. Jadi media sosial ni juga ada banyak isu sekarang ni, media sosial ni yang merupakan mereka juga menggunakan, ada mangsa yang dibuli melalui media sosial. Dan ini juga mendatangkan kematian, bunuh diri dan sebagainya. Jadi ini adalah penyebab ataupun faktor-faktor pendorong yang membawa kepada tekanan. Tekanan dalam dalaman sini, kita sendiri ni boleh menimbulkan tekanan kepada diri kita sendiri. Kan, you put too much pressure on yourself kan. Ini juga susah. Saya beri contoh lah. Pelajar di Jepun, di Korea contohnya kan. Kebarangkalian ataupun insiden bunuh diri di kalangan pelajar-pelajar ni cukup tinggi. Tak dapat masuk universiti yang hebat contohnya. Mereka merasakan itu satu sesuatu yang the end of everything kan. Maksudnya dia gagal untuk memenuhi ekspektasi parents dia, dia gagal untuk untuk mendapatkan tempat di universiti dan sebagainya, maka dia melihat bunuh diri sebagai jalan keluar. Jadi maksudnya ada banyak jenis faktor-faktor penyebab kepada tekanan. It's very important for you, for anybody untuk mengenal pasti apakah yang menyebabkan aku ni tertekan contohnya. Jadi kan? Setuju tak kalau saya cakap sampai tahap kita rasa loss, sampai tahap tu kita kena berhenti dan berehat dulu baru kita teruskan. Dia macam ni, dia sebenarnya tak boleh juga untuk kita berhenti tak boleh. Pada saya yang penting ialah tekanan biasanya dikaitkan dengan isu lah. Yang penting untuk manusia ialah, yang pertama ialah to be accepting. Maksudnya mengakui, aku ada masalah kewangan sekarang ni, I have this problem, you have to accept. Kita kena mengaku. Jangan lari. Banyak orang lari. Betul. Contohnya kan, ramai orang bila dapat je panggilan 03 contoh, ini bank lah ni, dia tak nak menjawab. Bank ni pula, kalau kita tak menjawab, they will actually keep on calling you. To one extent nanti kalau hutangnya banyak, they will stop calling you, tetapi dia akan ambil tindakan undang-undang. Bila tindakan undang-undang dah sampai ke mahkamah, apa yang akan berlaku ialah proses yang terlibat hingga kan proses kebankrapan itu akan berlaku. So you run away, problem will become bigger. Jadi pada saya, kita kena berdepan. Jadi yang pertama, you have to accept, I have this problem, aku ada masalah keuangan. Tapi fokusnya lebih pada penyelesaian. How do you want to solve? Macam mana nak selesaikan masalah ini? Kan? Contohlah keuangan. Bank sebenarnya suka je untuk klien dia datang berjumpa dengan pegawai dia, bincang macam mana nak restructure balik, macam mana nak bantu saya ni. Kan? Daripada kita lari. Jadi yang pertama, kita jangan lari. We have to accept. Fokusnya ialah kepada, you besarkan, you amplify kepada penyelesaian, the solution. Itu penting. Yang ini ramai yang gagal. Bila manusia gagal untuk satu menerima dan mengaku aku ada masalah ini, dan kita de-amplify masalah, kita amplify kepada solution.
Itu adalah jalan yang sepatutnya. Jalan terbaik tu Never run away. Faham. Tekanan ni keduanya itulah. Yang kedua, kena kenal pasti apakah punca Itu penting tu. sebenarnya. Jadi kalau puncanya adalah kerja, kita kena fahamlah apa yang menyebabkan kita tertekan. Ramai saja pekerja-pekerja hari ini contohnya yang suka melengah-lengahkan kerja, procrastinating. Benda ni start dari student saya tu. Tahu pun kan. Assignment semua kan. Bagus tak bagus? Tak bagus. Tak bagus. Dia akan menambah kerja tu. Bila kita fikir nak lengah tu ialah kita nak escape benda tu. Kerana elak. Tapi sampai tahap makin timbul kerja tu. That's why. Pasal bila kita melengahkan tu, kita merasa, aku ada masa. Besok je lah. Due-nya minggu depan. Malah lah fikir. Malah nak fikir kan. Aku nak buat kerja lain, contohnya kan. Tapi bila kita mendekati timeline, bila benda tu due dan sebagainya, kita akan rasa tertekan. Bila tertekan, bos pula bagi kerja lain, tambah pula lagi kerja, kan? Dimarahi contohnya, maka kita tertekan. Emosi kita tertekan, physically pun kita rasa tak seronok, badan tak sedap dan sebagainya kan. When you are emotionally disturbed, dia akan kacau semua sistem kita kan. Jadi itulah Ashraf, mengenali punca ni penting. Menerima, mengakui yang kita ada masalah juga penting. Dan berdepan seterusnya. Dan berdepan maksudnya you amplify solution. Ini penting. Yang ini yang kurang orang buat. Dan Ashraf, saya juga ingin berkongsi hari ini kalau kita tengok orang yang kemurungan juga ramai. Yang tak tahu nak buat apa dah, give up. Pasal apa? Pasal dia amplify benda yang tak sepatutnya. Dia amplify issue dan problem. Seharusnya bila kita ada masalah kita mungkin kecil. Tetapi kalau kita momokkan, bangun tidur fikir tentang masalah, nak tidur fikir tentang masalah, bila bersembang kita bersembang tentang masalah. So masalah akan menjadi lebih besar. Bila menjadi lebih besar, tekanan yang melampau. Bila tekanan yang melampau, imun badan kita ni akan jatuh, turun. Bila imun kita turun, penyakit akan masuk. Bila penyakit masuk, hospital lah tempatnya. Bila dah kat hospital, akhirnya kematian. Faham. Nampak tak? Cycle dia cukup tidak bagus. Nampak simple kecil ni. Nampak simple daripada kecil ni kan? Correct. Jadi hari ni kalau boleh lah, kalau boleh, saya nak mencadangkan kepada semualah yang kat luar sana tu, kalau ada masalah kita terima, accept. Tapi kita kecilkan, kita fikirkan tentang solution. Betul. Day and night, insya-Allah. Pasal ingat satu je, Allah tidak menguji ujian yang manusia tidak boleh selesaikan. Betul. Ujian yang kita hadapi ini pasti ada jalan keluar. Yang penting ialah ketenangan. Yang penting ialah penerimaan masalah dan kita besarkan, fikirkan tentang solution. Betul. As simple as that. Betul. Yang ini yang kadang-kadang orang gagal nak buat. Betul. Kan? Tak usah mana sebenarnya. Betul. Kan? Nak katanya kita terlalu fikir masalah, terlalu fokus soal masalah sampai kita lupa. Betul. Benda saya ni Doktor. Betul. Jadi seterusnya saya nak bincangkan sikit tentang isu kes di mana pembunuhan anak, anak dia membunuh ibu dan abang dia kerana tertekan di pressure tentang pelajaran semua. Jadi apa terpandang? Kita ada, I think saya ada dua side. Memang dah tahu masalah lah, memang kita bash kita tentang, tapi apa kata kita fikir in different perspective, di mana mungkin parenting, kita sentuh part parenting. How parenting the best way untuk kita didik anak kita, tegur anak kita. Macam mana Doktor? Ya, dunia hari ini, saya nak mulai menjawab soalan itu dengan mengatakan bahawa dunia hari ini memang satu dunia yang kompetitif. Betul tak? Memang kompetitif. Masing-masing berlumba untuk berjaya. Betul. Ya, baik dalam dunia perniagaan, usahawan, baik juga di sekolah. Kan? Kita memang dimomokkan dengan perlunya kita berusaha keras untuk berjaya. Mendapat yang terbaik itu adalah matlamat akhirnya. Jadi ini juga dibawa dalam keluarga. Parents want their children to excel in education. Jadi untuk mendidik anak-anak ni ada pelbagai gaya, pelbagai strategi. Ada cara keras, ada cara yang lembut mungkin, ada cara yang lebih produktif, ada cara yang kurang produktif dan juga boleh mendatangkan tekanan. Dalam kes yang baru-baru ini,
kemungkinan kita pun tak tahu kes sebenarnya apa yang berlaku cuma coretan pemberitaan yang kita dapat tu mengatakan seolah-olah macam anak dia ni is being pressured lah di sekolah. Maknya pressure untuk dia terus berjaya, dapatkan sebanyak A yang mungkin kan. Abang pun macam tu juga. Jadi anak ini mungkin tertekan. When you are being pushed to your limit, kita tertekan. Kita kena faham manusia ni, naluri kita semua sama. Basically, kalau kita ditekan dan terus ditekan hingga satu tahap di mana kita tidak mampu untuk menerima tekanan, kita akan meletup. Bila meletupnya lah, semuanya koyak lah. Kita tak dapat menggunakan logik, emosi kita jatuh jauh, hilang kewarasan lah, ke longkang dan sebagainya. Kewarasan tu hilang. Bila kewarasan tu hilang, maka benda-benda yang kita tak jangka akan berlaku. Contohnya membunuh ibu sendiri, membunuh abang dan sebagainya kan, na'udzubillah. Tapi ini berlaku. Kan? Ini sebenarnya bukan masalah di Malaysia je. Di Korea juga macam tu, di Jepun juga macam tu. Everybody want to excel and to be the best. Kan? Jadi maksudnya pressure demi pressure diberikan. Sebenarnya pressure is good. Tapi dalam senario untuk mendidik anak-anak ni sebenarnya kita kena faham bahawa kematangan akademik ini di kalangan anak-anak, di kalangan individu berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Ada anak-anak yang memperlihatkan kehebatan akademik ni di waktu usia yang muda. Sekolah rendah dah nampak dah. Tiap kali exam nombor satu. Sampailah ke sekolah menengah. Ada anak-anak sekolah rendah tak nampak. Sekolah rendah macam hantu. Kalau kelas 45 dia dapat 44. Kan? Tapi bila masuk sekolah menengah, kematangan tu datang. Maka dia akan excel. Dia ni juga akan berjaya masuk universiti dan sebagainya. Jadi sebagai parents kita kena faham bahawa kematangan akademik tak berlaku sama untuk setiap orang anak. Setuju. Dan ada anak-anak kita yang tak ada kemampuan untuk excel dalam akademik, tetapi mungkin rezeki dia di industri yang berbeza. Kemahiran. Ada TVET, ada pelbagai lagi kan, vocational dan sebagainya. Jadi sebagai parents ni kita kena pasrah dan juga kita kena faham bahawa individu akan berjaya dengan cara dan juga rezeki yang telah pun dirancang oleh Allah. Cuma parents kena bagi yang terbaik lah. Pendidikan yang terbaik, makanan yang terbaik, perhatian yang terbaik. Masalah hari ini kadang-kadang parents terlalu sibuk mencari rezeki, tak memberikan perhatian pada anak-anak. Kan yang tahu dia pressure. Kau dapat nombor berapa ni? 40, bodoh kau. Contohnya kan. Kena faham. Bahasa yang kita keluarkan ini sebenarnya merupakan doa. Bukan doa, tetapi bahasa yang kasar ni memperlihatkan kurangnya matang. Ibu bapa yang begitulah. Jadi maksudnya kat sini pendidikan di rumah itu seharusnya kita lihat dan kita lakukan dengan cara yang baik. Not through pressuring, not through scolding. Cara-cara mendidik anak-anak ni, cara 30-40 tahun yang lepas telah berlalu. Cara itu tak cocok dah sekarang. Dari segi teknologi, gadget, kena gunakan teknologi, kena gunakan cara-cara yang lain. Mungkin parents kena pakai cap sebagai kawan, lebih daripada sebagai seorang ayah atau ibu. Itu lebih afdal sebenarnya. Jadi kita lebih merapati anak-anak dan sebagainya kan. Jadi yang itulah Ashraf. Maksudnya kat sini education is very important, tapi kita kena faham cara dan bagaimana untuk kita mendidik anak-anak. It is not by cara keras, cara memberikan tekanan yang luar biasa. Kerana anak-anak kita macam kita, ada takat lebur dia. Bila kita tekan terlalu nanti, dia akan benci dengan sekolah, dia akan benci dengan membaca. Kan? Saya nak mencadangkan lebih baik kita membudayakan minat untuk membaca di kalangan family, kerana anak-anak yang suka membaca insya-Allah dekat dengan sekolah, insya-Allah dekat dengan ilmu. Tapi anak-anak kalau dah membenci sekolah, membenci untuk membaca, mereka tidak akan menjadi manusia yang hebat. Kan? Dengan izin Allah. Tapi kalau dia ubah, insya-Allah. Baik, betul. Kan? Jadi kita akan berehat dulu. Banyak lagi kita akan kupas lagi, dan yang sebelum ni pun dah banyak kita kupas. So kita berehat dulu, kita kembali selepas ni, kan? Baik. Alright. Okay guys, kita kembali ke Sembang Bapa-Bapa. Jadi seterusnya doktor, saya nak teruskan perbincangan kita, di mana saya nak tanya tentang apakah tanda-tanda orang tu dah tertekan. Orang kata tertekan tu di tahap yang serius. Okey, sebelum saya menjawab tu, saya nak bertanya pula. Agak-agak orang yang tertekan ni
dengan orang yang hidupnya bahagia itu berbeza tak? Sangat-sangat berbeza. Sangat berbeza. Betul. Kan? Kalau obviously dia akan cepat marah. Cepat marah, baran, panas baran. Itulah. Jadi kalau kita tengok tekanan ni ada pelbagai. Ada yang bersikap kecil mungkin, ada yang ekstrim, tekanan yang ekstrim. Jadi tanda-tanda ni kita boleh bagi pada 3 lah. Tanda fizikal, tanda emosi dan juga tanda mental. Jadi kalau kita tengok secara fizikal tu, contohnya letih melampau. Kalau biasa dia nampak penuh dengan tenaga ni, orang-orang yang dilanda dengan tekanan ni, dia akan nampak keletihan. Dia akan nampak tak ada mood contohnya kan. Dia akan nampak ataupun dia akan sentiasa mengatakan bahawa aku susah nak tidur, tak boleh nak tidur, sakit kepala, lesu. Ini adalah antara fizikal yang mungkin merapati seorang yang tertekan. Kalau emosi tu apa? Macam tadi Ashraf kata, cepat marah, kita rasa jiwa dia kosong, mungkin rasa tak bermakna, kehidupan ni tak ada no meaning in life kata dia. Kan lebih baik matilah. Betul. Kan? Jadi orang-orang yang ada tekanan ni, itu akan membuatkan mereka berasa kosong. Tanda-tanda sosial ni apa? Tarik diri. Betul. Kalau dulu dia huha, suka berkawan, kan, suka merapati manusia lain, sentiasa tersenyum sebagainya. Ini dia mengecilkan. Dia diam, dia tak suka bercampur, dia suka hidup dalam keseorangan, in isolation. Jadi sebenarnya tanda-tanda ni cukup banyak lah. Ini antara tanda-tanda yang kita nampak. Jadi orang-orang yang tertekan ni sebenarnya, kalau kita ni very observant. Ya, contoh kalau Ashraf nanti bila berkahwin, anaknya ramai, contohnya kan ada 5-6 orang, maka kena perhati ni anak-anak yang kebiasaannya aktif, kebiasaannya hebat, kebiasaannya huha-huha, kan, tiba-tiba senyap, mendiamkan diri, suka duduk dalam bilik, kena check, mesti ada benda, mesti ada tekanan terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya tanda-tanda ni cukup penting, Ashraf. Baik untuk guru, baik untuk ayah dan ibu, baik untuk diri kita sendiri. Kan kita boleh check diri kita, betul tak? Betul. Kalau biasa kita penuh tenaga, kalau biasa ni kita memang seorang yang ceria dan sebagainya, tiba-tiba kita rasa kemurungan, kita rasa masalah, kita rasa malah nak bercampur, kan? Kita rasa otak kita ni penat memikirkan tentang masalah contohnya. Ini antara tanda-tanda orang yang tertekan. Saya tambah lagi, kita lah sebagai orang yang bekerja, kita ada family, kita kena jadi prihatin dan aware dengan sekeliling kita. Sebab macam doktor kata, kita tengok kadang orang tu happy, tapi tiba-tiba dia diam, dia nampak kusut, kadang baju tak gosok. So kita ni bagi saya sebagai manusia yang insan yang perlu kita ada dalam diri kita, ialah kita kena perhatikan. Jika kita nampak ada sesuatu yang sama kat orang tu, kita pergi orang tu, cuba bertanya, betul. Okey, doktor, saya tanya, apakah langkah terbaik untuk kita approach orang tu, orang tertekan? Kadang kalau kita approach dengan cara kasar ataupun lembut sangat pun, mungkin kita ganggu orang tu, atau dia akan tambah tertekan. Jadi apakah langkah terbaik tu? Dia sebenarnya kalau orang yang tertekan itu, orang yang kita nampak macam ada masalah, seseorang yang kita kenali, mungkin mudah untuk kita dekati. Contohlah, kalau anak-anak kita sendiri yang dulunya memang aktif, yang dulunya memang penuh tenaga, suara dia je kat rumah tu tiba-tiba senyap, maka kita sebagai parent, kita boleh bertanya, kita boleh merapati. Itu pun ada cara dia. Betul. Kalau kita marah-marah tak jadi, kalau kita bersikap negatif kepada dia tak jadi. Contohnya kan, kita kena belajar juga, mesti ada skill untuk kita belajar dan mendekati. Begitu jugalah kalau kawan-kawan kita yang biasanya periang, hari ini mungkin dia tak nak bercampur dengan kita, tak menghubungi kita, nampak tak kusut. WhatsApp, nampak kusut. Kalau dulu bajunya sentiasa digosok, iron, smart, kan, smart, hari ini selekeh contohnya dan sebagainya, rambut tak terurus. Ini ada tanda-tanda. Kalau kita kawan yang sayang kepada dia, contohnya, kita akan cuba merapati dan mencari ruang dan peluang. Betul. Orang yang berhadapan dengan tekanan ni kadang-kadang susah untuk kita dekati kalau dia tak nak didekati, kalau dia tak terbuka untuk menceritakan. Kita kena berpegang pada ini. Kalau ada masalah, kalau kita boleh menceritakan masalah kita pada orang, maka kita akan mengeluarkan mungkin 10% tekanan dalam diri kita. So you have to find the right moment and space.
kena cari, kena sabar, kena secara perlahan-lahan. Tak semua orang akan terbuka dengan terbuka untuk menceritakan masalah dengan orang-orang lain contohnya kan. Bergantungan. Kalau dia dah terlampau tak boleh menghadapi, then yes. Betul. Kan jadi apapun, kalau kita boleh cuba bantui, cuba santuni, maka kita cuba santuni lah. It's not easy. Betul. Not easy. Tapi pada saya satu kewajipan sebenarnya. Betul. Kalau kawan kita yang memang kita sayangi, yang rapat dengan kita dan dia berubah, kita perlu cuba mendekati. Pasal kadang-kadang itu boleh menyelamatkan dia daripada terperangkap atau lagi become worse lah. Menjadi lebih teruk dan sebagainya, hingga mungkin darahnya tinggi dan sebagainya, kena pula stroke dan sebagainya kan. Pasal kita berpegang pada tadilah, kalau isu yang kita hadapi itu adalah isu yang kita ready to accept dan fokusnya kepada penyelesaian, insya-Allah boleh. Kalau kita berpegang juga bahawa isu yang diturunkan oleh Allah ini adalah isu yang kita boleh tangani, cuma kita nakkan ketenangan, nakkan logik kita ni berfungsi untuk memikirkan tentang apakah yang harus kita lakukan. Betul. Jadi maknanya katanya cara tu tak adalah spesifik, sebab setiap orang lain cara dia. Cuma yang penting kita jangan negatif dan jangan kita marah dia pula. Betul. Orang kata kadang mungkinlah nampak dia murung kan, kau ni dah kenapa, relax lah, kau ni lembik lah. So bagi saya jangan itu, betul. Kita cuba rapati dia, cuba dekati dia dengan cara yang kita tahu sendiri. Betul. We have to be more positive lah, basically kan. Kalau kita negatif maka outcome-nya juga mungkin negatif. Pasal orang yang berhadapan dengan tekanan yang pelbagai, kita tak tahu tekanan yang macam mana. Mungkin yang terlampau tinggi dan terlampau ekstrim mungkin kan. Jadi pendekatan yang bagaimana? So we have to be very careful lah. Be very careful. Baik-baik niat kita baik, takut dia terus meloloskan diri dia dan mungkin kita tak jumpa-jumpa dia lagi nanti. Kan? So you have to be very very careful. Apapun kena usaha untuk membantu. Kalau kita tak boleh, mungkin kita maklumkan kepada orang yang lebih dekat dengan dia. Itu cara mak dia, bapak dia dan sebagainya, untuk kita cuba dekati. Betul saja. Okey, itu adalah cara kita identify orang tu menghadapi tekanan, dan juga the way kita perlu prihatin kat dia. Dan seterusnya saya nak bincang tentang apakah kesan tertekan ni. Mana spesifik kesan, doktor? Mungkin apa, sakit fizikal, sakit mental. Kesan Ya, kesan. Kesan ni ialah kalau kita base tadi kan, emotion, physically dan juga mentally kan. Kesan dia adalah yang berikut lah yang saya nampak lah. Satu, gangguan kesihatan lah. Gangguan kesihatan. Kalau tidurnya tak cukup, what do you think? Kan? Bolehkah dia berfungsi dengan baik pada hari yang tersebut ataupun hari-hari yang mendatang? Tak boleh. Nak bekerja, nak belajar. Kemudian kemurungan. Orang yang murung ni, life is so bad. Jadi kalau dia tak ada harapan, dia berfikir tidak ada harapan untuk dia hidup, the next step adalah mungkin bunuh diri. Kan? Jadi maksudnya kat sini ialah kesan tekanan ni banyak lah. Different people would handle stress ni differently dan impactnya juga berbeza-beza. Hubungan sosial menjadi renggang. Dia bersama kawan-kawan dia bersama dengan neighbor dia bersama dengan rakan-rakan kerja dan sebagainya, dia mungkin menjadi lebih pendiam. Productivity pasti menurun. Betul tak? Pasti menurun kan. Baik-baik dia boleh memberikan 100%, bila tertekan tu mungkin drop 50%, mungkin 51%. Pasal mentalnya tak boleh fokus kepada kerja kan. Kesan rohani mungkin jauh daripada ibadah mungkin kan. Pasal tu saya selalu mengatakan kita sebenarnya sebagai manusia ni, kita kena wujudkan budaya untuk bersyukur kepada Allah. You have to cultivate gratitude dalam bahasa Inggerisnya. Maksudnya kat sini ialah you have to cultivate a culture di mana kita sentiasa bersyukur kepada Allah, baik ataupun buruk, good or bad, putih ataupun hitam, berjaya ataupun gagal. Jadi bila kita gagal contohnya, diakhiri dengan kesyukuran, alhamdulillah, pasal kita percaya Allah ada perancangan yang lebih baik untuk kita, atau yang lebih baik menunggu kita. Betul.
Betul tak? Betul. Jadi kalau kita berpegang pada itu, maka kita tak takut untuk gagal. Betul. Tapi kita akan terus untuk berterusan bekerja dengan lebih kuat, ya, lebih tekun untuk dapatkan yang lebih hebat. Betul. Kan? Jadi kat sini itu pentinglah. Pasal kalau orang tertekan, kemudian dia hilang pula rasa syukur, dia akan dibelenggu dengan masalah, stres yang pelbagai, dan akhirnya nanti kesihatan dia juga akan terlibat. Okey, saya nak sentuh bab rohani tu, Doktor. Apa yang saya selalu dengar dan pegang ialah di mana jangan takut miskin sedangkan kita hidup dengan yang maha kaya. Betul. Maknanya katanya kadang kita terlalu fikir, minggu depan aku nak makan apa? Tahun depan aku kerja ni je ke? Stay macam ni je ke? Gaji macam ni je ke? Macam mana aku nak develop diri? Tapi sebenarnya betul, tekanan tu perlu ada supaya kita keep improve. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jadi orang yang sangat yakin dengan Allah. Sebab Allah Maha Kaya. Dia adalah mempunyai segalanya. Allah lah segala-galanya, kan? Betul, Maksudnya kat sini kan ada satu ayat mengatakan Allah tidak akan mengubah sesuatu bangsa itu kecuali bangsa itu mengubah nasibnya. Sehingga kalaupun telah ditakdirkan untuk kita menjadi miskin, pertanyaannya, boleh tak kita ubah? Boleh, dengan berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah dan kita bekerja, insya-Allah Allah akan kabulkan. Kan betul. Allah Maha Penyayang, ya, Allah Maha Memberi, mendengar. Allah segala-galanya, Allah Maha Mendengar, ya. Dan as I said lah, ujian yang kita hadapi ni sebenarnya ada aja dia punya penyelesaian. Ya, yang tak ada tu masa kita tak kerjakan. Betul. Kalau kita kerjakan, kita berusaha, insya-Allah mesti ada. Kan, mesti ada. Kalau kita give up, dan habislah. Kalau kita give up, habislah. Pasal tu saya selalu mengatakan, dalam kehidupan ni sebenarnya tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Yang penting ialah tindakan yang kita buat terhadap maklum balas. Tapi kalau kita sentiasa bersyukur, ya, baik ataupun buruk, alhamdulillah, maka hidup akan lebih tenang. Tapi kalau kita ni jauh daripada segala-galanya, dengan orang manusia pun kita jauh, dengan Allah pun kita jauh, maka bila kita tertekan dan kita tak ada cara untuk mengatasi tekanan kita, maka kita yang akan jadi mangsa. Kita juga akan sakit. Kitalah akhirnya nanti mungkin juga akan mati kerana tekanan yang tinggi, tekanan darah yang tinggi. Ya, kita diserang stroke dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi stres atau tekanan ni sesuatu yang perlu kita jaga, dan kalau boleh kita cuba approach dengan cara yang terbaik. Pasal semua manusia akan menghadapi tekanan yang pelbagai. Tekanan yang pelbagai. Kena ingat itu. Jadi akhir sekali, Doktor, boleh bagi pesanan tak kepada yang sedang menghadapi tu? Apakah langkah dia? Adakah mereka harus terus stay stres ataupun cuba keluar daripada stres tu? Apa pesanan Doktor terakhir untuk pesanan saya yang terakhir lah, tekanan ni, yang pertama kita kena faham bahawa hidup memang keras, kan? Orang yang nak berjaya ni pasti kena kerjakan, kena usahakan, kena niatnya, kena ikhlas untuk bekerja, kan? Dan dalam laluan kita untuk berjaya pasti ada macam-macam cabaran, kan? So pada saya yang penting ialah, number one, rapatkan perhubungan kita dengan Allah. Itu penting, pasal kita nanti akan sentiasa bersyukur. Jadi ini penting ni. Ini adalah formula yang cukup penting. Pasal bila kita gagal, jatuh, tergolek sekalipun, kita akan akhiri dengan alhamdulillah, pasal kita percaya mesti ada benda yang lebih baik yang Allah janjikan. Jadi yang penting kita sentiasa berusaha. Kan? Tekanan pasti ada, Ashraf, pasti ada. Dalam perhubungan contohnya, dalam keuangan, dalam kerjaya, dalam perhubungan kita dengan neighbor, kan, dalam perhubungan kita dengan adik-beradik kita, dalam family kita, ya, konflik yang pelbagai. Dunia semakin kompetitif. Kalau kita tak dapat apa kita hajatkan, adakah itu adalah sign kegagalan? Tidak. Betul tak? Betul. Ya, Allah hanya menguji kita, ketabahan kita untuk menghadapi sesuatu itu. Kita tabah atau kita tak tabah, kan, itu je. Jadi tekanan ni, Ashraf, sekali lagi saya mengatakan, tekanan adalah intangible, tak boleh kita pegang, tak boleh kita sukat, dampak. Tapi cukup bahaya kerana ianya boleh mendatangkan kematian, boleh mendatangkan kemudaratan. Betul. Kalau kita tak tangani dengan baik. Jadi hari ini saya nak berpesan kepada semua lah. Number one, hidup memang keras. Kita jangan mengalah, kita teruskan berusaha, teruskan berdoa untuk berjaya. Yang penting semalam baik, hari ini jauh lebih baik, insya-Allah ke depan jauh lebih baik, ya, lebih baik. Cuma kita kerjakan, insya-Allah, dan berubahlah
berubahlah. Pasal manusia ni kalau kita berubah untuk kebaikan, insya-Allah kita akan menjadi lebih baik, lebih berjaya, lebih cemerlang. Jadilah manusia yang luar biasa. Insya-Allah. Betul. Jadi guys, seronok ya kita punya perbincangan pada hari ini, di mana kita bincangkan tentang tekanan, di mana tekanan ni bagi saya ramai yang tahu, tapi ramai ambil mudah juga, dan ramai juga bawa tak tahu tu. Jadi kita kena aware lah, kita kena start study, kita kena start kenal diri kita, apa punca kita stres dan cara kita tangani supaya kita benda tu tak become worse lah in future. So alhamdulillah selesai untuk Sembang Bapak untuk episod kali ni. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa di episod seterusnya. Jadi sebelum itu saya nak promotekan sikit, kita ada buat event di mana Hari Wanita Istimewa Nadi Berjasa, di mana kita akan adakan di SACC Shah Alam dan akan berlangsung di 19 Julai. Jadi korang kepada berminat untuk join spesifik kepada wanita, kita akan sediakan link di bawah. Kira tak? Ya, tunggu-tunggukan poster kita dan juga banner kita, insya-Allah sertai sama-sama kita memperkasa diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Terima kasih Ashraf. Alright. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.